Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang ke channel Abah Busy, Right Couple ke Ipoh Part 3. So kalau korang tertanya-tanya apakah part 2, so layanlah video Abah part 2 tu. Abah bersama family Abah pergi jalan-jalan dekat Concubine Lane. So yang tu tak ada ride, sebab tu dah Abah tak promote sangat. Simpan untuk kenangan keluarga kami. Baiklah, sekarang kita dalam perjalanan nak pergi ke destinasi yang seterusnya di Ipoh ni. Ipoh memang bandar yang mengimbau berjuta kenangan buat Abah. Tu depan tu, kalau korang perasan, dekat depan Padang tu ada sekolah St. Michael Institution tu. Dulu Abah sekolah dekat situ. So ni kita akan menuju ke, okeylah Abah beritahu lah, kita sebenarnya nak pergi ke Gunung Lang. Member Abah check-in tu, dia kata kawasan tu memang menarik, sangat best kalau kita nak ambil video ke, nak buat konten ke apa tu. So Abah pun nak try pergi ke sana. So ni kita akan lalu ke sebelah kanan ni adalah Yip Fong, tempat Abah lepak kecil-kecil dulu. Dan di depannya adalah Super Kinta ataupun sekarang UTC Perak. Dulu kalau orang Ipoh dulu mesti tahu apa tu Super Kinta kan. Supermarket lah Abah kerja kat situ dulu. Sekarang dah tak ada dah tutup dah. Memang Ipoh ni bandar yang penuh kenangan. Memang syok, memang legend. Apa lagi orang Ipoh Perak, komen lah. Okey, kita akan pergi menuju ke Gunung Lang. Abah lalu ikut jalan ni sebenarnya saja nak tunjuk korang kita Mandai Ipoh. Sebenarnya kalau ikutkan Abah dah buat satu pusingan, kalau korang perasan. Nanti Abah tunjuk ini jalan kita nak pergi menuju ke Gunung Lang kat Tasik tu. So belah kiri ni ada Ipoh Parade, tempat Abah lepak kat dulu. Sekarang dah dikemaskini lah, ditambah baik lagi, jadi lagi cantik lah Ipoh Parade tu. Okey, kalau korang perasan, dekat depan ni ada roundabout. Dan pada part 1, pagi hari yang pertama tu Abah sampai, memang Abah lalu ikut roundabout ni. So sebenarnya Abah dah pusing, Ipoh lah satu jalan utama Ipoh tu. Abah dah pusing dan belanja korang lah view benda Ipoh ni. So ni belah kiri, kalau tak silap Abah, rumah Peti Besar Perak dan Manasmi rasanya. Jom kita luncur ke Gunung Lang.
Baiklah korang, kita belum masuk lagi ke jalan besar ni. Ini jalan, kalau tak silap belah kanan tu adalah ada simpang lah kalau korang nak pergi ke Padang Polo Ipoh. Jadi kita cerita pasal Ipoh ni, Abah teringat waktu kecil-kecil dulu. Abah rasa waktu zaman ni, ataupun tak tahulah, mungkin Ipoh ke ataupun Perak ni, dia punya komposisi kaum dia hampir sama rata lah. Tapi Abah rasa kat Ipoh lah sebenarnya. So kawan Abah memang India, Cina memang ramai. Melayu sama banyak lah, sama banyak. Dekat sekolah pun sama banyak. Dekat waktu Abah kerja part time pun sama banyak. So memang tak tahu, kita memang majmuk lah. Memang bertepuk tampar macam biasa lah. Memang kawan rapat. Tapi tak tahulah lately ni bila dah tua, dah besar, nampak macam makin jauh. Tak tahu, macam tak tahulah, mungkin sebab Abah dah tak duduk dekat Perak ke, tak duduk dekat Ipoh ke, mungkin tempatan lah kot rasanya kan. Mungkin perumahan-perumahan tu dah tak banyak tempat yang campur-campur. Tapi ini bagi Abah lah, tak tahulah korang punya tempat macam mana. Mungkin tempat korang masih ramai lagi yang ada komposisi kaum yang hampir sama rata dan boleh duduk bersama-sama dengan majmuk lah, bilang bangsa kan. So kita share budaya, kongsi raya lah, dipa raya lah, macam-macam lah. Tapi kalau bab itu, Abah rasa memang Ipoh ni memang meriah lah. Abah ingat lagi lah dulu waktu kecil-kecil tu kan. Tengok ni, kalau macam berhenti ada flight ni, Abah duduk tengah-tengah, belah kiri dengan belah kanan tu boleh seimbang. Memang power lah orang Ipoh. Okey, ni kita masuk ke jalan besar dah ni. Depan sikit tu kalau ikutkan ada, dulu orang panggil Jasko. Ingat tak? Jaya Jasko. Sekarang ni dah panggil Aeon lah. Aeon Kinta City. Belah kiri tu boleh pergilah kedai Hollywood lah, apa benda lah yang orang cakap tu kan. Rasanya tak jauh dah ni. Abah rasa kurang dari 10 minit lagi kita akan sampai ke Gunung Lang. Ni commercial center yang baru lah. Waktu Abah muda-muda dulu tak ada lagi benda ni. Yang belah kiri ni kan, yang ada Aeon ni. Lepas tu belah kanan tu ada dulu Tesco, sekarang Lotus. Ni yang belah kiri ni memang barulah, kawasan komersial baru. Dan tempat ni dah yalah, jadi komersial center lah. Dulu ada je hutan. Macam simpang belah kiri ni, boleh pergi ke JPJ kan. Ingat lagi dulu nak buat lesen lah, buat apalah kan, Rotek lah, situlah Abah pergi. So depan ni kita dah sampai masuk ke simpang, tak nak kata apa macam highway. Dulu highway sebenarnya, simpang kiri ni. Tapi sekarang dia dah jadikan jalan untuk orang-orang Perak lah, orang Ipoh, untuk commute lah. Daripada Kelebang tu boleh tembus sampai ke Tambun sana depan tu, tanpa melalui highway. Tapi kita orang lalu tepi highway je. Okey, rasa lagi 5 minit je kot. Okay, kita akan sampai lah ke Gunung Lang. So luncur, layan Baiklah korang, ni dah yang Abah cakap tadi. Belah kanan tu highway kan, itulah highway plus ke arah selatan. Dan kita orang belah kiri dan kanan highway tu lah. Kalau nak
mahala ke Jelapang, utara Perak, lalu belah sini, belah kiri. Kalau nak mahala ke Tambun, ke selatan Perak, lalu ke belah kanan. Jadi kurang dari 5 minit lagi Abang Rasa kita akan sampai ke kawasan rekreasi Gunung Lang. Tak sabar saya nak sampai, nak buat footage sikit kat situ. Bagi korang layan sikit lah, belanja korang video ni agar korang boleh terus support lah video Abah ni. Jadi mana-mana yang dah terlalu di layan video Abah ni, ambillah sikit masa untuk klik subscribe, butang subscribe channel Abah ni untuk terus support Abah agar Abah dapat share video-video lain lah. Tempat-tempat lainnya akan Abah pergi layan corner ke, layan ride kan, single ke apa ke, group ke, Abah akan share dengan korang semua. So subscribe, share dan like, layan banyak-banyak sampai muntah pun tak apa. So ni kita dah masuk dah ke kawasan dah hampir dah lah dengan Gunung Lang ni. Abah sikit lagi nak sampai. So okay, stay tune, layan Alhamdulillah, akhirnya kita dah sampai ke apa ni orang panggil dataran Gunung Lang dataran Tasik Gunung Lang. Oi, first time juga Abah sampai ni. Sebenarnya lalu dah banyak kali tapi tak pernah singgah sebab rasa macam menarik ke. So dah member recommend ni ni nampak ni melilau juga lah mencari mana nak parking tempat yang sesuai. Maklumlah kita ni rider, naik motor, takkan nak jemur motor tu kan. Sekarang pula zone test Abah tu, kita pusing-pusing jap cari parking. Oh, ramai juga orang nampak macam sendu. Tu dia baik punya spot VIP. Okey, dah sampai alhamdulillah. Jom alhamdulillah, baru saja sampai ke Gunung Lang. Macam kenal lah. Macam kenal je. Inilah dianya. Motor Abah busy. Kalau jumpa pimpin Okay, kita sampai kat Gunung Lang, kawasan rekreasi Gunung Lang. Okay, 5 saat. Korang baca lah. Alright. Cio Tapak Dolina Gunung Lang. Alah. Dari kaunter tiket. Kalau korang nak naik boat, udah disediakan boat. Nice. Korang boleh naik boat. Review lah. Weh, ikan besar. Apa dia? Ikan kekek. Tu korang tengok sendirilah keindahan Tasik Gunung Lang. Menarik juga banyak kali air berkocak ni. Rasa mesti ikan besar ni. Siapa yang orang?
Jom kita tengok apa yang ada. Ni aku rasa Cak In dah tengok dah ni. Ada Gua Bayangan Puteri Gunung Lang, Pulau Tuntung, Pulau Memerang, Gua Bilik, Pulau Biawak, Pulau Batu Menyepak Buaya, Gua Tengkorak, Gua Melekatak, Bukit Telaga, Gua Samsul Haram, kawasan perkemahan. Tak ada? Adalah, aku tulis tu. Papan tanda tu. Sudah. Tiket RM1? Oh, tiket RM3. Oh, ni toilet. Oh, ni bot. Okey, kalau korang lalu kat sini mungkin ada jeti lama lah kot. Betul lah tu, jeti sementara. Sekarang diorang nak pakai jeti kat sana tu. Okay, korang recommended kalau datang ke Ipoh, ni area Tasik Ipoh, nak menghala ke Kuala Kangsar, Jalan Lama Ipoh Kuala Kangsar, korang boleh singgah dekat kawasan rekreasi Gunung Lang ni lah. Masuk percuma. Tengok sampai kawasan ni free ya, tak ada macam apa-apa. Lawa siut, lawa macam apa, tempat Jurassic Park. Uish, tak dapat bayangkan dia juga ada apa, ikan besar, ikan paus yang macam kepala buaya tu kat cerita Jurassic Park tu, keluar daripada tasik ni kan. Hancur. Okay, kita pusing-pusing sikit lah kawasan ni. Tengok apa yang ada. Ada pun tempat boleh on. Ipoh guys, Ipoh. Tu panjang tu. Tapi sekali lepas ni, satu bot ni dia lepas terus. Cantik lah, cantik kawasan ni. Ipoh, wow. Nice. Tengoklah view. Oh, tenang. Tenang. Tak nak ambil gambar situ. Jom kita nak. Ambil gambar Zaim. Nampak Zaim? Ni ambil gambar kamu. Ya Allah. Tengok tu background gunung kot.
baiklah korang, sekian dahulu part 3 episod Ride Couple ke Ipoh. Kita singgah ke Gunung Lang saja bagi korang layan lama sikit video tu tanpa aku membebel. Jadi terima kasih sekali lagi kerana menonton channel Abah Busy. Jangan lupa subscribe, share dan like, serta hebahkan pada kawan-kawan yang lain agar channel ini terus hidup untuk